Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan pagi ini surat 34. Iaitulah masuk pula pada huraian yang kelima bagi sifat Rasul bagi Rasul, iaitulah jaizun, artinya yang harus. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, huraian, yakni bermula huraian. Tiap-tiap kalimah yang jatuh pada permulaan, kalau dalam ilmu nahwu dipanggil mubtada'. Mubtada' maknanya permulaan, pasal makna bermula. Dalam kitab tak ada tulis. Sebab tu kadang-kadang orang kat mana bermula tak ada tulis pun. Dia faham kat mana? Faham kot tengok kataan tu dia jatuh di mula sekali. Tak nak mula dah, kena pasang dengan mana bermula. Tu kalau ngaji ilmu nahwu dia faham lah. Dia pernah ngaji sebab tu jadi faham kan. Orang tak ngaji dia pelik kot mana bermula tak ada tulis pun. Huraian yang kelima ini, bermula huraian yang kelima bagi Rasul khabar ialah jaizun. Dia setiap mubtada dia nak pada khabar. Khabar tu dia nak melengkapkan cerita tu. Kalau tak ada mukhabar dia jadi tak faham cerita tu. Tu dalam ilmu nahwu lah. Kita masuk sikit-sikit bagi bisa dengar. Huraian ini bermula huraian yang kelima bagi Rasul khabar ialah. Khabar kena pasang mana ialah jaizun. Jaizun bahasa Arab artinya translate yang harus. Yang harus. Maknanya sifat yang harus bagi Rasul lah. Sifat yang harus bagi Rasul. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak ni kita dah faham lah sebelum ni kan. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita buat dapat pahala sekiranya ikhlas. Kalau kita tak buat berdosa dan janji dengan siksa. Itu wajib pada syarak. Syarak tu siapa? Syarak tu undang-undang Allah lah. Hukum syarak, undang-undang Allah. Tuhan punya syarak, Tuhan punya undang-undang dipanggil syarak. Syarak hakiki Allah, syarak majazi Rasul. Wajib pada syarak juga atas ni bahasa Arab panggil ala lil mudarrah. Mudarat sekiranya kita tak ambil tahu, kita tak belajar, jadi mudarat ke atas kita, dosa dan kena siksa. Itu panggil ala lil mudarrah. Wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mana banyak lah. Bukan mukallaf tu seorang. Tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang dibebani dengan hukum syarak ataupun hukum taklifiyah. Hukum syarak pun orang panggil. Hukum taklifiyah pun orang panggil. Dibeban. Maknanya terbeban dengan hukum tersebut. Hukum syarak 5 tu lah. Ulang lah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang cukup syarat itulah mukallaf. 4. Apa dia? Berakal, baligh, sampai seruan agama, sihat panca indera, sekurang-kurang boleh melihat, sekurang-kurang boleh mendengar. Kalau tak ada dua-dua, tak ada. Tak mukallaf sejak lahir lah. Bukan lahir tu ada, waktu tak ada. Sejak lahir. Keluar pada perut mak tu memang tak ada dua-dua. Melihat pun tak boleh, buta, dengar pun tak dengar, tuli. Maka bukan mukallaf. Mukallaf ni ada salah satu pun kira mukallaf. Sebab apa? Sebab sumber ilmu daripada dua ni lah, kadang-kadang dengan telinga. Macam mengaji ni kalau pejam mata pun, kalau dengar pun boleh faham kan ni.
Kadang-kadang dapat ilmu dengan melihat. Macam pertukangan apa, kita tengok, oh macam ni. Kalau dengar tak faham. Boleh orang pemain kita nak belajar, kita dengar. Tak boleh. Tengok tontang dan tampak. Jadi kita kena tengok, oh macam tu nak buka skru macam tu kan. Maknanya, telinga dengan mata ini sumber kita dapat ilmu. Tapi ulama dulu-dulu lah. Dia kalau buta dia tak takut. Lagi bagus. Sebab apa? Bila buta ni kan, tak tengoklah benda-benda yang maksiat ni, maka dia taklah lupa ilmu dia. Iman dia pun taklah ni kan. Jangan tuli. Jangan pekak. Pekak dia pun tak mau. Pekak tak mau, dia pasal mudarat lagi daripada buta. Buta tak apa lagi. Baik. Wajib atas setiap mukallaf tu apa? Mengetahui. Mengetahui. Adakah diri mengetahui itu wajib? Tidak. Diri belajar tu. Sebab tu kena dobit. Diri belajar. Yakni belajar sehingga mengetahui. Diri belajar itu adalah wajib. Apa maksud belajar? Bawa kitab, bawa alat tulis, catik, bawa alat tulis dan pergi ke majlis ilmu, berhadapan, talaqi, bermusyafahah. Kalau Quran pun samalah, berdepan. Jadi panggil mengaji. Kalau main saja tu, tak bawa apa tu, dia panggil mendengar. Main bawa telinga kan. Ada juga macam tu. Main duduk sandak ke dinding, dengar. Tu mendengar. Mustami' okey lagi lah. Daripada tak main langsung tu. Cuma dia tak catik lah. Kalau dia tanya kan, ada ingat-ingat lah, tak ingat banyak. Bila kita ada kitab, kita catik, kita lupa, kita tengok balik. Kita tengok balik. Jadi diri belajar itu wajib, diri mengetahui itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri mengetahui itu wajib, maka semua orang besar tak tahu tu banyak. Hak main mengaji pun tak tahu dah. Dia mungkin dia berlamun kan. Dia berangai. Bila guru tanya dia terkejut. Benar ni. Kan. Diri mengetahui itu tak wajib, tapi belajarlah sampai mengetahui. Maknanya jangan putus belajar tu. Ni habis sekolah, tak mahu ngaji dah. Dia kata pandai lah. Dah, tu habis sekolah, ngaji tak habis. Ngaji tak habis. Habis you lain. Habis ngaji lain. Ngaji tak habis. Walaupun kita dah mati dah, orang lain ngaji pula. Maknanya tak habis. Mengetahui serta mengaku. Bukan sekadar belajar hingga mengetahui serta kena mengaku. Kena i'tiqad. Mengaku ni kena i'tiqad dalam hati. Kena berpegang teguh dalam hati. I'tiqad. Berpegang teguh. Simple. Sebab tu ilmu aqidah simple iman, aqidatul iman, aqidatul najin, kitab aqidatul najin, simpulan najin, pegangan yang teguh, najin orang yang berjaya. Mengetahui serta mengaku, kena mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf kena mengaku dalam hati. Di luar orang tak nampak, tengok muka sama beriman semua, tapi dalam hati kita tak tahu pegangan dia macam mana. Di bimbang ni orang yang tak pernah mengaji langsung ni. Kita bimbang, kita takut dia syirik dengan Tuhan. Orang yang mengaji ni beda-beda lagi lah. Kita dah ada ilmu juga. Sebab ilmu tu dijaga kita daripada pegangan-pegangan yang sesat. Pegangan-pegangan yang syirik. Tapi kalau tak mengaji langsung, tengok lagi diguna. Takut juga, bimbang juga. Dia kata dia orang Melayu. Melayu tu bangsa. Dia semayang tu zuhir. Dalam hati tu pegangan dia macam mana? Di dalam hatinya dengan mengetahui, mengaku tu dengan tu takluk. Dalam bahasa Arab ni takluk, sangkut pada mengaku. Mengaku yang ni dengan bahawasanya sekalian rasul-rasul itu. Perkataan sekalian ni menunjukkan apa? Rasul tu banyak. Bukan seorang, bukan dua. Yang wajib kita tahu 25 lah. Yang tersebut di dalam Al-Quran. Tak daripada Nabi Adam sampai Nabi kita lah. Yang terakhir. Padahal banyak lagi kan. Khilaf ulama. Banyak lagi Rasul. Yang kita tak tahu pun banyak lagi. Sekalian Rasul-Rasul itu. Kita kena mengaku. Apa dia? Harus jatuh. Yang ini berlaku. Jatuh tu berlaku lah. Jangan faham selapih jatuh macam kita tu. Harus ini jatuh, yang ini berlaku kepada mereka itu, segala Rasul itu, sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia. Maknanya harus di sini kena tulis sikit harus ini. Jadi kita faham harus boleh pilih lah. Nak mandi tak apa, tak mandi tak apa. Kan mandi tu harus. Bukan harus di sini macam tu. Dia kena tulis sikit.
Dekat harus tu. Yakni harus di sini, ni Ustaz Izzik bagilah. Yakni harus di sini bukan makna boleh pilih. Macam kita dah faham selalu tu. Yakni harus di sini bukan makna boleh pilih. Yang kita dah faham selalu, makan tak apa, tak makan tak apa kan? Harus lah. Bukan macam tu. Yakni harus di sini bukan makna, bukan maksud boleh pilih. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi keadaannya itu Rasul. Jadi, yakni harus di sini bukan makna boleh pilih. Macam kita dah faham dulu tu. Yakni harus di sini bukan makna boleh pilih. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi keadaannya itu Rasul. Tak berlawanan lagi keadaannya itu Rasul. Lalu kita faham harus ni boleh pilih lah kan? Tak? Macam ngaji ni tak boleh pilih, wajib. Kena main kan? Tak main berdosa kan? Tu macam mandi tu. Dapat tak? Okey, kita ulang balik. Yang kata tu sekalian Rasul-Rasul itu harus tu. Dekat harus tu. Yakni harus di sini. Harus di sini bukan makna boleh pilih. Bukan makna boleh pilih. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi keadaannya itu Rasul. Boleh, dah tak? Hanya dengan makna tak berlawanan lagi keadaannya itu Rasul. Boleh. Lalu kita faham harus ni macam tu dia. Kan mandi tu harus. Nak mandi tak apa, tak mandi tak apa. Pilihan kita. Yang ni bukan harus di sini. Bukan maksud pilih. Bukan makna Rasul nak berperangai dengan perangai manusia pun tak apa. Tak mau berperangai dengan perangai manusia pun tak apa. Bukan lagu tu. Itu yang kita nak faham harus selalu kan. Bukan maksud boleh pilih. Maksud harus ini iaitu bukan makna boleh pilih. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi mereka itu, keadaannya mereka itu adalah Rasul. Memang Rasul akan berperangai dengan manusia. Dia bukan boleh pilih. Nak perangai dengan manusia pun tak apa, tak mau tak apa, bukan lagu tu. Kita dah faham selalu macam tu lah. Nak makan tak apa, tak makan tak apa, kan harus. Mandi tak apa, tak mandi tak apa. Kan? Di sini bukan harus maksud dia macam tu. Sebab tu, ini dobit daripada Ustaz Izzik. Saya share dalam grup. Ustaz Izzik. Sedap ngaji dia jadi sedap. Dia baca tafsir tak? Orang ni dia ganti abang lah. Ustaz Syekh Muslim pergi Mekah, bawa orang pergi Mekah. Tawih kan. Selalu lah orang ambil dia bawa pergi Mekah. 2 minggu dia tak ada. Ustaz Izzik baca tafsir. Sedap. Tabak nakal lah. Lelek ni semua tahu. Serta pasal asal-usul api atas dunia ni. Gerung dengar. Api atas dunia ni bekas-bekas dia. Bukan api ni. Asal nakal juga. Tapi bekas-bekas. Bekas saja. Dia ada kisah dah lah. Panjang je tu. Malaikat minta. Malaikat Jibril minta kepada malaikat Zabaniyah nak ambil. Nak buat. Kan Nabi Adam turun pada. Kan dia halau pada syurga kan. Jatuh kat Sri Lanka. Siti Awar kat tu Judah. Kan turun tu gelap. Kat nak subuh tu. Lepas tu kan nak api tu nak masak nak apa lah. Siang malaikat. Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril minta dekat Malik Zabaniyah tu. Minta sebesar biji kurma. Sebesar kurma. Malaikat Zabaniyah kalau besar tu habis dunia ni. Bakar habis. Hancur habis. Bakar tu dunia. Bisa sebesar biji kurma. Habis jadi kemarau habis jadi mati habis kehidupan dunia. Alah, tak besar tu lah. Tak biji sawi, biji tu lah kecil. Tu pun tak boleh panah. Celup dalam laut 70 kali. Tak boleh lagi. Tak atas gunung tak. Masuk dalam tu jadi gunung api. Masuk dalam ni kan. Lepas tu pitak balik. Ada ni bekas-bekas saja. Bekas-bekas. Dengar aku meleleh mata. Kalau orang ni kita ni ya. Bukan senang ngaji nak orang ajak orang sampai pasar tu. Baik. Sebab tu kena mengaji lah. Baik. Jadi mengaku dengan sekalian bahawasanya sekalian Rasul-Rasul itu harus apa?
jatuh ini berlaku kepada mereka itu, Rasul-Rasul, sifat-sifat kelakuan-kelakuan lah, sifat ni kelakuan-kelakuan dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia. Rasul pun sifat dia macam manusia sebab dia manusia. Nabi pun pergi ke pasar juga. Kita pergi pasar kan, Nabi pun pergi pasar. Dan satu hari tu Nabi pergi pasar. Tengok ada orang jual kurma. Orang jual kurma pun pandai, cerdik, dia macam Allah. Dia Allah lagi tekan lah. Zaman Nabi pun berlaku dah benda ni. Yang hak lama dia tak bawah, hak baru dia tak atas. Kurma hak kering-kering dia tak atas. Hak bawah hak lama berayak dia tak bawah. Nabi pun suar tangan, basah. Nabi kata, orang yang menipu ini adalah bukan daripada kalanganku. Maknanya zaman Nabi pun ada dah penipuan ni. Nabi kata orang yang menipu ni dalam niaga ni bukan daripada kalangan Nabi. Bukan daripada kalangan umat Nabi. Kalau ni ada dalam menipu. Banyak macam tu, ikan ni. Ikan lama dia tak, bawa sikit baru dia tak. Lepas dah. Ambil, orang kadang orang tak tengok, ambil pun. Ya Allah bercerdik lah, tengok merah-merah tu, tak ada. Kan? Ini orang tak bisa beli ikan ni, tiba-tiba mak suruh beli ikan. Faham? Tu dah kena. Selalunya orang tak tahu ni kena. Orang tak ni tak apa, ada ilmu. Sebab tu penting ilmu. Itulah nak abang Nabi pun berperangai dengan perangai manusia. Apa dia perangai manusia? Makan, minum, berkahwin, pergi ke pasar dan sebagainya. Sebab tu puak-puak Arab musyrikin Mekah satu ketika dulu, mereka duk katakan Nabi. Mereka kata ni Nabi ke ni? Pergi pasar ni. Nabi ke ni? Perangai macam mereka apa? Makan, minum. Mereka tak mau Nabi daripada kalangan manusia. Mereka nak Nabi ni daripada kalangan malaikat-malaikat jenis tu. Tak makan, tak minum. Ada contoh tafsir. Sebab tu mereka buat ejek-ejek Nabi. Mereka katakan Nabi macam-macam. Mereka katakan Nabi macam-macam. Ada contoh tafsir. Jadi sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu sebagai Rasul. Yakni yang tidak membawa kepada jatuh martabat mereka itu jadi Rasul. Baik. Alhamdulillah. Seperti perangai-perangai manusia. Jadi Rasul ini bersifat seperti manusia, seperti perangai-perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Apa dia? Yakni, kena tulis. Yakni yang tidak membawa kepada jatuh martabat mereka itu jadi Rasul. Dekat tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu, yakni yang tidak membawa kepada jatuh martabat mereka itu jadi Rasul. Dan tidak meluput akan hikmah. Hikmah ni tujuan. Dan tidak meluput akan hikmah, yakni akan tujuan jadi Rasul bagi mereka itu. Mereka itu para Rasul tadi itulah. Walaupun mereka itu berperangai dengan perangai manusia macam kita, tetapi perangai yang tidak menjatuhkan martabat mereka itu sebagai Rasul. Faham tak? Mereka manusia kan. Bila mereka manusia, Rasul itu manusia, maka perangai mereka seperti manusia. Makan, minum, berkahwin, sakit, pergi ke pasar dan sebagainya. Tetapi, kena ada tetapi. Walaupun mereka itu berperangai dengan perangai manusia, tetapi perangai yang tidak menyebabkan jatuh martabat mereka itu sebagai Rasul. Faham? Kalau makan yang tak menjatuhkan martabat. Macam mana makan yang menjatuhkan martabat? Makan sambil berlari. Makan sambil berjalan. Ada tak kita? Ada orang malah makan sambil berdiri, sambil berjalan pun ada. Ada. Kan? Orang jenis orang tak agama sikit ni, di hotel-hotel kan. Kadang-kadang setengah-setengah tu jenis tak Islamik sikit tu, makan berdiri kan, banyak kan. Ada makan berdiri. Ada artis apa kan. Tak Islamik ni gitu kan. Makan berlari tu jarang lah, tapi boleh jadi kau. Ni liga-liga kan, biar budak lah kan. Liga-liga sambil makan.
Kan. Dah mi ambil-ambil budak-budak tu kan nak makan. Kau ambil tu bila main nyorok-nyorok. Ni kon. Tu jatuh martabak dah tu kalau tu imam makan berdiri tu. Jatuh martabak kalau tu imam puan. Makan sambil berlari. Tu imam puan ni. Jemaah raya makan sambil berlari. Berebuk. Berebuk ni ketupat. Lemang. Tu imam buat lari duduk. Tu bila boleh kan jatuh martabak. Kan makmum kata apa punya panggil tu imam ada lagu ni panggil jatuh martabak. Kan jatuh martabak ni berusaha semualah. Dia makan tapi tak jatuh martabak. Minum sakit semua tu panggil manusia. Dekat sakit tu kena tulis sakit. Yang ni sakit yang tidak tulis. Makan, minum, sakit. Sakit yang ni sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Sakit yang ni sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Adapun jikalau sakit yang meliarkan manusia, hati manusia itulah. Adapun jikalau sakit yang meliarkan hati manusia, Allah Ta'ala pelihara ke atas mereka itu. Ulang sekali, sakit yang ni sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Adapun jikalau sakit yang meliarkan hati manusia, Allah Ta'ala pelihara ke atas mereka itu. Dah nak? Ulang sekali lagi, yang kata sakit tu, yang ni sakit yang tidak meliarkan hati manusia. Adapun jikalau sakit yang meliarkan hati manusia, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga ke atas mereka itu para Rasul. Mereka ni walaupun sakit yang tak menyebabkan orang semakin jauh daripada mereka. Faham? Sakit yang biasa-biasa. Sakit yang tak menyebabkan orang bukan mereka, orang lari jauh. Orang kodok lari, takut penyakit tu. Bukan penyakit jenis tu. Penyakit yang biasa-biasa. Penyakit yang teruk-teruk tu Tuhan pelihara. Contoh penyakit yang meliarkan hati manusia tu, penyakit macam mana tu? Contoh dia seperti sakit sopak. Sakit sopak ni je. Sakit ada tepuk-tepuk tu. Penyakit sopak putih. Juzam dan juzam. Juzam ni penyakit yang jenis luruh daging. Tu. Jenis bahaya tu. Luruh daging macam mana tak lah. Ada lah tu. Juzam. Kita dengar? Sakit sopak tu jenis tepuk-tepuk kan. Itu penyakit apa? Meliarkan kalau orang nak mereka, penyakit ni bahaya ni. Maka orang duduk jauh lagi. Allah Ta'ala pelihara para Rasul daripada penyakit jenis tu. Luruh daging tu bahaya tu. Luruh daging macam mana tak tahu lah. Juzam nama dia. Penyakit juzam. Istilah lah ni tak tahu penyakit apa. Tak dengar ada jenis penyakit jenis jatuh tu tak? Luruh. Mana daging jadi mapuk, jadi meledak tu kan. Tak lah, tapi juzam ni tak pernah tengok macam mana. Tapi ada lah dulu tu. Juzam ni jenis luruh daging. Itu pun orang Amerika tak berani. Uish, bahaya. Jadi Allah Ta'ala pelihara Rasul daripada penyakit jenis tu lah. Faham tak? Sakit tu. Sakit juga Nabi kita pun demam kan. Kan nak wafat kan demam kan. Demam panas. Demam yang kuat. Allah Ta'ala pelihara. Lagi apa dia? Berkahwin. Sama. Mereka berkahwin. Kita berkahwin. Ni antara sunnah Rasul kahwin lah. Kahwin. Tapi kahwin pun dia ada dalam fiqh, dia ada hukum dah. Dia ada ketika wajib, dia ada ketika sunat, dia ada makruh, dia ada haram. Bukan kata kahwin semua sunnah. Bila sebut kahwin, sunnah Nabi. Sunnah Nabi saja kah? Dah, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada wajib. Hak wajib pun dah. Kena mengaji fiqh tu. Jangan pakai tulis sunnah Nabi. Memang sunnah Nabi betul dia tu. Hak sunnah dia ada lagi. Mengaji tak habis tu. Tu macam bab solat Jumaat tu. Betul ada hadis Nabi kata sehingga nak bakar Nabi bagi ancaman orang yang tak pergi jemaah orang lelaki lah. Sehingga nak bakar rumah ada hadis lah. Tapi dia ada khilaf tu dalam empat mazhab tu. Ada yang kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkad, dia ada tu. Tapi mazhab Imam Hanbali wajib. Wajib. Kita dia ada dua. Qaul yang masyhur, qaul yang dhaif. Imam Nawawi kata sunat muakkad. Dia kata Imam Wafi'i kot. Fardu kifayah.
Dia tak, bukan wajib gitu. Yang ancaman, setengah ustaz dia curang ni tu. Setengah orang marah. Jenis kaki tak jemaah lah, dia marah lah. Orang jemaah tak apa, Alhamdulillah lah. Tapi kan. Dia buat, dia hurai kata. Betul lah tu, hadis Nabi kata nak ancam, nak bakar rumah kan. Tapi dia kena hurai Pak Ustaz tu lah. Pasal ni. Tapi tak kena kat tak pergi jemaah kadang biar kata, Allah sunat je. Sunat je. Sunat makat je. Ada tengok Ustaz Jeffrey tu buat ni kan. Hurai. Betul ada orang marah. Dia dapat mazhab. Berkahwin. Berkahwin juga sifat dan perangai Rasul. Berkahwin. Bersuka-suka dengan isteri-isteri. Bersuka-suka. Nabi ada bersuka dah dengan isteri dah. Bersuka. Melawak kan? Ada kan? Ada. Dan sebagainya. Banyak lagi lah. Bayan dah. Daripada tu bayan. Bahasa Arab panggil. Min lil bayan. Dan sebagainya apa lagi? Perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat. Yang tidak mengurangkan martabat, yang tidak mencederakan martabat. Mengurangkan tu mencederakan martabat mereka itu jadi rasul. Dan tidak meliarkan hati manusia. Dan tidak meliarkan manusia ini, meliarkan hati manusia. Meliarkan tu apa dia? Macam menjauhkan orang lah kan. Orang semakin jauh, liar lah kan. Macam kita nak tangkap ikan hutan tu lah. Dia payah nak tangkap, dia kod jauh. Jinak dia kau mereka kan. Ini meliarkan, maknanya orang semakin jauh. Mereka itu dipelihara daripada perkara tersebut. Kan? Walaupun mereka itu berperangai dengan perangai manusia, sebab mereka manusia. Takkan mereka manusia berperangai dengan malaikat kot. Mereka tak makan, tak minum, tak kahwin. Kan tak? Ini mereka manusia. Banyak dah tarikh Rasul ni. Manusia yang merdeka, yang lelaki, yang merdeka. Manusia, bila manusia ni makan, minum, berkahwin, bersuka-suka dengan isteri dan sebagainya daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat dan tidak meliarkan manusia ini, meliarkan hati manusia daripada mereka. Sebab mereka nak dakwah. Kalau liar-liar macam mana? Nak dakwah kan? Allah Ta'ala pelihara mereka itu daripada jatuh martabat mereka itu. Adapun perangai-perangai, qala musannif, adapun perangai-perangai yang mengurangkan martabat, yakni yang menjatuhkan ataupun mencederakan martabat pangkat mereka itu sebagai rasul dan meliarkan, yakni menjauhkan akan manusia, akan hati manusia. Contohnya seperti makan sambil berjalan. Lihat kalau rasul makan sambil berjalan, orang tak apa rasul apa aja ni? Makan sambil berjalan tu imam sudahlah. Macam kata dia, buat jamaah raya tu imam makan sambil berjalan. Agak-agak jemaah kata apa? Kata. Dia tak kata di mulut, dia kata di hati kan. Apa tu imam ni? Baca surah sudah dah. Imam tu okey dah, tapi makan berjalan. Contoh tak elok langsung. Macam tu lah. Jatuh dah martabat. Orang duk kutuk belakang. Orang kata apa tu imam ni? Ayah. Sebagai ayah, ketua keluarga. Makan sambil berjalan. Anak-anak kata apa? Apa ayah ni? Apa ayah ni ajak anak makan duduk, dia makan berjalan. Macam ketam ajak anak dia. Ajak jalan. Dia apa jalan sengit, suruh anak jalan betul. Suruh anak, jarang anak jangan isap rokok. Dia isap rokok. Ada ke tu? Mana boleh? Anak suruh anak jangan isap rokok. Kena berhenti lah rokok. Jangan isap rokok. Ni dah isap nak larang. Jangan isap rokok. Habis duit. Ya pak isap rokok tak habis duit. Jadi tak betul. Kita sebagai orang tua ni kena tunjuk contoh yang baik. Kita nak anak kita ni apa? Orang yang soleh. Kita dulu kena jadi soleh. Tidak? Nak isteri yang solehah, kena jadi soleh lah. Ni kemas nak anak bini solehah yang dia tu toleh. Bayang pun tak mau, ngaji pun tak mau, pakai seluar pendek, nak bini yang solehah. Kenapa gitu? Selera besar. Nak anak yang soleh tapi dia mengaji, tak mahu Quran tak baca. Nak anak yang hafiz Quran, tapi dia pun tak baca Quran, mengaji pun tak. Macam mana lah gitu? Contoh tak baik. Jadi kalau kita nak anak kita terbaik, kita pun kena jadi terbaik. Nak anak kita orang yang mengaji, kita pun kena mengaji sama. Ni kita hantar anak mengaji, kita tak mengaji. Ustaz kena anak mengaji lah, jangan malas. Yang mak tak mengaji. Anak pun bidah lah, mak pun tak mengaji, mengaji lah sama, wajib.
Ngaji ni bukan anak saja, mak pun wajib. Kan, mak pun wajib. Sebab fardu ain ni dia bukan kira siapa. Fardu ain ni fardu ke atas tiap-tiap individu. Fardu ain. Ni duk suruh anak mengaji, mak tak mengaji, mak kira hantar. Ada orang tu dia menak dah. Hantar anak, tahfiz ke apa? Pondok ke mana? Tapi mak main kadang, aurat tak tutup. Oish, ya Allah. Macam tak sepatutnya tu. Tunjuk contoh tak elok. Tapi nak anak elok. Tu contoh yang kata perbuatan manusia, perangai manusia yang mengurangkan martabat dan meliarkan akan manusia, ini akan hati manusia seperti makan sambil berjalan. Lagi apa? Gila. Tu gila. Gila. Bila gila kan? Rasul gila kan habis? Apa nak mereka? Nak dakwah macam mana kan? Atau ditimpa penyakit atas mereka itu Rasul. Ni adalah contoh-contoh perangai-perangai yang mengurangkan martabat dan perangai-perangai yang meliarkan akan manusia tu. Ini contohlah, contoh. Bukan berlaku betul pun, contoh. Ditimpa penyakit atas mereka itu Rasul dengan penyakit yang meliarkan manusia, meliarkan hati manusia. Contoh dia apa dia penyakit tu? Seperti penyakit badam. Penyakit badam, jenis penyakit badam. Badam ni saya tak tulis pula. Mungkin lah, tapi jenis penyakit teruk lah ni. Penyakit apa ni? Pecah belah. Pecah belah, juzam, pecah belah. Yang ni penyakit luruh daging tu lah. Pecah belah. Tu penyakit pecah belah. Ada ni zaman dulu ni. Zaman lah tak tahu lah penyakit apa. Nama ada berubah lah. Pecah belah. Yang ni penyakit juzam nama dah. Teruk tu, luruh daging. Luruh sikit-sikit. Penyakit teruk lah ni. Ni kalau kena ayak lagi teruk lah ni. Lagi dia meleleh. Sekarang nampak tulang orang. Antaranya kita nampak macam mana kat ipar dia terjadi lah tu. Kaki dia kot. Hampir-hampir doktor nak potong. Hampir-hampir. Dengar kata doktor, biasalah dia nak potong lah. Dan ni dengar dia potong kan, tak mahu lah. Kaki tak boleh jalan lah. Dia nak pakai kaki basuh, dia tak sama macam kaki ni. Sebab dia jadi meledak lah. Isi dia tu. Jadi kaki pun jadi kecil sebelah ke benar dah. Lepas tu pergi berubat. Jumpa doktor klinik swasta kot. Doktor India. Ubat mahal lah. Tapi Alhamdulillah. Okey lah. Tumbuh daging dia. Kita bagi kat doktor ni habis. Potong lah. Tak mau teriak lah. Tak apa boleh teriak kaki nak potong. Dia tak macam hak pelakon tu, hak komedi apa Satya. Dia kena potong kan. Dia relax ceria. Dia kena potong lagi dah. Dia tak mau teriak lah. Kaki. Bukan boleh beli. Kalau dia beli tak apa. Pepat lah. Ni habis dia meledak. Kita nak kata guna. Lepas tu nanti biarlah ada siapa-siapa abang aku. Kata main cuba rawat di sini tengok. Doktor India lama dah. Dia jenis kritikal semua dia boleh buat. Cuba rawat hati mahal sikit lah. Berapa tak tahu lah. Lah okey lah. Semua daging. Tapi dia tak macam ni lah. Dia kurang daging dia ni. Macam mana? Mata pun dia makan mata pun tak nampak dah. Mata tak apa. Belah. 12 pun jadi. Tak apa. Dia akan kursi roda lah. Payah nak pergi mana-mana jadi ni sikit lah. Kadang-kadang duduk kereta. Ada waktu orang pakai kursi tak nampak. Dulu je kilang dulu. Kat ipar tu. Jauh kuat lah. Yang malam duit banyak lah ni dah. Jadi mikir tu. Dia keturunan memang kot. Pasal kak dia meninggal pun macam mana kot. Banyak keturunan. Macam mana ni keturunan lah. Tengok kak dia pun macam mana. Meninggal. Kan nak kata guna lah. Lepas tu melarat buah pinggang pula. Dia guna cuci. Penyakit pecah belah ini juzam. Ni adalah contoh-contoh penyakit yang meliarkan hati manusia daripada dekat kepada Rasul. Juzam. Penyakit sopak. Penyakit sopak ni ada bala. Setelah ni bala. Bukan bala. No. Bala. Penyakit bala. Sopak. Jadi putih tompok-tompok tu. Tompok-tompok bala. Penyakit bala. Sopak. Dan itu adalah antara penyakit yang meliarkan hati manusia daripada dekat kepada Rasul. Dan sebagainya. Banyak lagi lah. Penyakit-penyakit yang bahaya banyak kan. Allah ni penyakit apa? Yang agak-agak orang nak duduk dekat apa ni? Penyakit apa? Penyakit. Demam nyampak penyakit tak? Demam nyampak. Tu pun orang tak pandai lah dekat. Tak pandai dekat lah. Lagi? Covid. Penyakit tak nampak tapi orang takut kan. Tengok apa? Gelamping. Jangan. Ambil beri terus. Tentulah kan. Takut. Padahal benda tak nampak pun. Dulu. Masa Covid itulah. Macam-macam isu tu.
Balik umrah tu kan dia balik umrah orang pakai jam mereka. Bukan jam pun dia macam alat lah. So dalam rumah lah. Takat ni boleh pergi. Keluar bagang mereka macam mereka boleh kesan lah. Tazah pandai dia boleh cabut. Cabut tu dia keluar. Tak nak beli ikan nak beli buah. Apa nak tolong beli kan? Tolong beli tak jenuh nak tolong dia kan. Tolong buka saya tak boleh buka. Kalau cukup tempoh dia pergi buka di sana. Buka dia macam jam dia macam petak dah. Alat pengesan lah gunanya. Balik-balik umrah debuh tu tak boleh kata. Itu kan pergi buka ke lega dah. Nak jalan nak keluar tak boleh dia tak bagi. Pakat-pakat ni. Macam COVID tu. Itulah. Penyakit elok ni pun ada banyak bahaya kan. Ada dekat tak boleh. Itulah. Jadi Rasul ni terpelihara Allah Ta'ala jaga daripada penyakit-penyakit yang bahaya macam tadi lah. Yang menyebabkan orang tak berani duduk dekat. Jadi bila tak berani duduk dekat nak dakwah je nak. Nak dakwah je lah. Maka iaitu tu kembali kepada mana? Maka iaitu penyakit apa ni? Penyakit yang meliarkan hati manusia tu. Ataupun maka iaitu perangai-perangai yang mengurangkan martabat. Iaitu tu kembali kepada perangai-perangai yang mengurangkan martabat dan meliarkan akan manusia. Dan juga maka iaitu kembali kepada itulah penyakit-penyakit yang meliarkan manusia tadi tu. Seperti makan sambil berjalan dan gila atau ditimpa penyakit atas mereka itu dengan penyakit meliarkan manusia tu, maka itu mustahil. Apa maksud mustahil? Tertegah pada akal. Akal boleh terima kah? Akal boleh terima kah kata mereka itu ada perangai-perangai yang mengurangkan martabat mereka itu? Seperti makan sambil berjalan. Akal boleh terima kah? Tak. Akal boleh terima kah kata mereka itu ada penyakit yang meliarkan hati manusia seperti penyakit badam, penyakit pecah belah juzam, penyakit sopak tu. Akal boleh terima ke? Tak terima. Maknanya tertegah pada akal. Mustahil atas mereka itu ada penyakit jenis tu. Sebab semua itu adalah perkara-perkara yang boleh menjatuhkan martabat mereka itu sebagai rasul dan boleh meliarkan hati manusia daripada mereka kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala jaga mereka itu. Maka iaitu mustahil lah atas mereka itu perkara tadi tu. Sebab apa? Kalau kata mustahil kerana luput hikmah jadi rasul, luput tujuan. Hikmah ni tujuan. Luput hikmah, luput tujuan jadi rasul mereka itu. Apakah hikmah mereka itu jadi rasul? Nak dakwah kan? Bila nak dakwah orang kena dekat, dia kena pergi dekat dengan orang lah. Dekat umat lah kan? Betul tak? Nak dakwah. Tapi kalau mereka tu ada penyakit macam tadi, macam mana nak dakwah? Orang duk lari jauh, takut kena penyakit. Kan? Jadi luput hikmah ataupun tujuan dilantik mereka itu jadi rasul. Sebab rasul ini wajib menyampaikan. Betul tak? Dia boleh sembunyi tak? Tak boleh. Walaupun setengah huruf sekalipun. Tak boleh. Jadi macam mana mereka nak menyampaikan? Kalau orang semakin jauh disebabkan mereka itu ada penyakit-penyakit yang meliarkan hati manusia daripada mereka. Jadi Allah Ta'ala pelihara mereka itu. Habis. Dan dalil. Dalil ni apa dalil? Percaman. Lagi. Kalau bahasa mudahnya bukti lah. Bukti. Dan dalil percaman atas harus jatuh dan harus berlaku kepada rasul-rasul akan perangai seperti perangai manusia itu. Mana ada dalil? Ialah ni khabar. Macam tadi. Dan dalil itu dipanggil mubtada'. Kena pasang bermula. Dan dalil ini dan bermula dalil percaman atas harus jatuh yang berlaku. Jatuh tu berlaku. Atas harus ini jatuh harus berlaku dan harus berlaku. Dia buat dua kali kan. Sama aja. Dan tu dipanggil ataf muradif. Sama lah maksudnya. Harus jatuh dan harus berlaku kepada rasul-rasul akan perangai seperti perangai manusia itu apabila ialah dilihat
dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu. Apa dia? Sahabat. Kan? Sahabat yang ada ketika Rasul kan? Kalau Nabi kita sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Ialah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu, iaitulah para sahabat, dan sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir ni cerita, khabar ni cerita mutawatir yang berturut-turut. Para sahabat dah tabi'in lah. Tabi'in, betul? Tabi'in sampai ke bawah lah, maknanya cerita tu. Memang kita mana kita tengok dengan mata, kita zaman mana? Nabi Muhammad zaman tu kan, dah 1400 tahun dah. Para sahabat lah cerita kepada tabi'in, betul? Tabi'in dah cerita, tabi'at sampai ke bawah ni lah. Ulama pula dia cerita-cerita sampai ke bawah ni. Yang melihat cerita tadi lah. Khabar mutawatir nama dia. Yang bertalu-talu. Yang tak boleh dibangkit bohong. Sama sekali. Maknanya yang tak ada bohong lah sama sekali. Kan? Wallahu a'lam. Baik, kemudian. Itu cerita habis dah. Huraian. Sifat yang kelima bagi Rasul. Itu harus. Ulama lihat harus di sini. Apa tadi? Bukan dengan maksud boleh pilih. Harus di sini dengan maksud apa? Kalau kebiasaan kita faham, harus ni boleh pilih. Nak makan tak apa, tak makan tak apa, harus. Nak mandi tak apa, tak mandi tak apa. Bukan harus macam tu. Harus di sini dengan makna boleh, bukan makna boleh pilih. Hanya dengan makna tak berlawanan lagi keadaannya mereka itu sebagai Rasul. Bukan maksud dengan boleh pilih. Kita faham kali lalu macam tu lah. Baik, itulah huraian sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian kita sambung lagi. Wallahu a'lam ay wallahu alimun. Bermula Allah Ta'ala a'lam. Kalau a'lam ni isim tafdil dalam ilmu nahwu. Lebih, menunjukkan lebih. A'lam lebih mengetahui. Dia kena takdir dengan alimun. Bermula Allah Ta'ala alimun yang mengetahui. Maksudnya tak ada benda yang Tuhan tak tahu. Semua Tuhan tahu. Kalau a'lam ni terlebih mengetahui, maksudnya terlebih sikit ada lagi yang tak tahu. Jadi dimaksud dalam itu. Dia kena pasang dengan isim fa'al. Alimun, yakni yang mengetahui dengan mana Tuhan tahu semua. Alim, maknanya Tuhan tahu semua. Tidak satu benda pun yang Tuhan tak tahu. Itu alim. Baik. Dan dengan ini, dengan habis atas ni, habis kita bicara bab huraian yang kelima bagi sifat Rasul tu, apa dia? Harus jaiz tu. Dan dengan ini selesailah, habislah. Habislah. Huraian-huraian segala sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul. Apa dia? Start pada itulah Siddiq sampai Fatonah, dan satu lagi ni harus ni. Sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa ni? Syarak. Tahu mana wajib syarak? Wajib atas tu. Atas. Kalau wajib bagi, wajib akal. Faham tak? Kalau dalam kitab kita nampak wajib bagi tu maksudnya wajib akal. Kalau wajib atas, wajib syarak. Sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yang ini belajar, diri belajar tu sehingga mengetahui dan mengaku i'tiqad, putus jazam 100% di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf dengan jalan tafsil. Tafsil ni apa? Dengan jalan hurai satu persatu. Bahasa sekarang ni dengan jalan detail. Dengan jalan detail. Hurai satu persatu. Iaitu empat yang wajib pada akal. Apa dia empat yang wajib pada akal? Empat yang wajib pada akal bagi Rasul apa dah? Siddiq, wajib pada akal. Amanah, wajib pada akal. Tabligh, wajib pada akal. Fatanah, wajib pada akal. Bagi Rasul lah, bagi Rasul. Bukan bagi Allah, bagi Rasul. Balik akal pula, nak hukum apa? Wajib pada akal ni. Siddiq, kan dia wajib pada akal kan? Balik akal dia hukum apa?
Kan itu yang ukur akal tu. Beza kan? Tak tu istialah. Ukur akal juga tu. Tapi yang ni wajib. Wajib dia bergabung dengan wujub. Mustahil dia bergabung dengan istialah. Jaiz bergabung dengan jawaz. Waktu ni. Tu kena ulang balik tu jadi tak ingat lah. Ya. Kalau di sini 4 yang wajib kan pada akal bagi rasul. Apa dia 4 yang wajib? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi 4 ni dipanggil apa? Perkara yang wajib bagi apa? Bagi rasul lah. Bila wajib bagi rasul, akal kita nak hukum apa? Mesti. Apa akan nak kata siddiq itu bagi rasul? Mesti. Tu wujud. Kerana siddiq itu dah dipanggil wajib. Apa akan nak hukum kata amanah tu bagi rasul? Mesti. Wujud. Sungguh. Mesti. Apa akan nak kata tabligh itu bagi rasul? Mesti. Sungguh. Mesti. Apa akan nak kata fatanah itu bagi rasul? Mesti. Kerana fatanah itu wajib bagi rasul. Boleh? Apa beza dua tu? Wajib dengan wujud. Ni orang keliru lagi. Keliru. Dia tauhid ni kena halusi. Kena mengaji bagi halusi. Faham? Ramai orang tak faham ni. Wajib dengan wujud banyak orang tak faham. Kadang-kadang tak faham pun mengejar lah. Tak faham. Bila mengejar tak faham, hurai salah. Dan empat pula, hati lihat wajib 4. Siddiq sampai fatanah tu kan, 4 hak wajib bagi rasul. Dan 4 pula segala lawannya yang mustahil pada akal. Apa dia mustahil pada akal? 4. Siddiq lawannya kadzib. Amanah lawannya khianat. Tabligh lawannya kitman. Fatanah lawannya baladah, bodoh. Jadi kadzib, khianat, kitman, baladah itu 4 tu dipanggil apa? Mustahil. Mustahil pada akal bagi rasul. Balik akal pula nak hukum apa? Ini mustahil. Bila akal nak hukum apa? Istihalah. Apa dia istihalah? Tidak. Apa akan nak hukum kadzib bagi rasul? Tidak. Kenapa Cik? Beza mustahil dengan istihalah. Akal tu istihalah. Mustahil tu kadzib. Kadzib itu kan sifat mustahil. Lawan bagi siddiq kan. Kadzib itu mustahil. Akan nak hukum apa? Istihalah. Nak hukum apa? Mesti tidak. Kadzib bagi rasul itu mesti tidak. Dusta tu lah kadzib tu. Bahasa Arab. Okey, amanah pula. Lawan dia pula. Khianat. Khianat itu adalah perkara yang mustahil bagi perkara yang mustahil atas rasul lah. Faham? Balik akan nak hukum apa? Istihalah. Khianat tu istihalah. Mesti tidak. Faham? Mesti tidak. Okey, yang ketiga tabligh. Lawan apa? Kitman. Sembunyikan ilmu. Tabligh tu menyampaikan hak wajib. Lawan kitman. Kitman itu dipanggil apa? Mustahil atas rasul. Kan? Balik akan nak hukum apa? Istihalah. Mesti tidak. Kitman tu mesti tidak bagi rasul. Satu lagi, fatanah. Fatanah tu wajib. Lawannya baladah, bodoh. Ataupun jahil lah, bodoh. Jadi baladah ataupun jahil itu bodoh itu dipanggil apa? Mustahil atas rasul. Balik akan nak hukum istihalah. Mesti tidak atas bagi rasul, jahil tu. Ataupun baladah atau bodoh tu. Nampak tak? Beza antara istihalah dengan mustahil. Apa beza? Wajib dengan wujud beza? Ada beza lah. Dengan sambung. Dan satu yang harus jaiz tadilah. Satu yang harus bagi rasul apa dia? Yang ini berperangai dengan perangai manusia yang tidak menjatuhkan martabat ataupun mengurangkan martabat mereka itu sebagai rasul. Perangai manusia itu dipanggil apa? Jaiz. Tapi ini dia bukan macam hak tu boleh pilih tu. Faham? Ini nampak macam boleh. Kan jaiz lalu. Ni tak apa kan? Bukan. Ini jaiz tadi ni. Jaiz di sini dengan maksud apa? Bukan dengan maksud boleh pilih. Dengan makna tak berlawanan bagi lagi keadaan yang mereka itu rasul. Baik habis. Maka jadilah jumlah semuanya berapa? 9 aqidah. Mana ada 9 aqidah? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Berempat lagi.
Lagi mana? Hak lawan jangan ambil hak mustahil. Abang tu. Yang nak pegang hak kadzib ambil apa? Tak kadzib. Tak kadzib. Tak khianat. Okey? Tak menyembunyikan, tak kitiman, tak baladah. Maksudnya itulah kan? Tak tu. Istihalah. Berapa dah? 8. Satu ya. Jaiz. Cukup 9. Simpulan iman yang berkaitan dengan Rasul. Semuanya 9 akidah. Apa dia akidah? Yang ini simpulan iman. Akidah, kitab akidah maksudnya kitab simpulan iman. Ustaz Mazuki ya. Dia pekat. Dia lebih abang dia. Satu kelas yang abang dia. Tapi dia semangat. Dia mengaji di pondok Lanai, habis. Masuk di pondok Selawang. Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, Guru saya. Di Pishira. Sekali mengaji sekali dengan apa tu? Yang pelakon dulu yang pelakon lama tu. Ali Setan tu. Azmil. Arwah Azmil. Dia mengaji sekali tu. Azmil tu pergi sana. Sila tu yang dia balik. Ni ada orang yang jenguk-jenguk. Dia pergi sana. Mungkin dia pergi sana. Dia insah. Tuhan buka hidayah. Daripada pelakon dulu-dulu kan. Dia nak berubah lagi. Balik dengan serban dengan janggut putih. Tu maksudnya akhirat tu baiklah. Mengaji sekali dengan Zuki ni. Zuki dah kita. Mengaji dengan Azmil Mustafa dia dah. Kita kenal di sana. Dia kenal lama dah. Cuma jumpa sana lah. Azmil Mustafa. Hidayah ni milik Allah. Sebab tu Tuhan tengok berakhir. Tuhan tak tengok awal. Kadang-kadang awal tu okey. Akhir tak okey pun dah. Tapi minta semua okey lah. Okay. Sebab tu kena minta Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah makhtim. Allahumma makhtim. Khatam ni sudahlah. Bihusnil khatimah. Sudahlah aku ni maknanya matikan aku lah. Dengan seelok-elok khatimah. Seelok-elok pengakhiran. Seelok-elok kesudahan. Wala takhtim alaina, dan jangan kau sudahi kami dengan bisu'il khatimah, dengan sejahat-jahat persudahan. Minta sama. Dia benda ni kena minta. Oh Tuhan tolong, kalau kita tak minta dia buat sombong, tak minta tu. Dah lah pengaruh kuat kadang-kadang tu. Minta lah. Kena minta. Kita ni lemah kadang-kadang. Suka itulah. Lemah, kita ni lemah dari segala sudut. Dengan maksiat kadang-kadang lemah. Nafsu, syaitan semua lagi kan. Jadi kita kena minta dengan Tuhan supaya ke mana pun akhirkan kita dengan sebaik-baik. Orang tak mustahil lah orang ada mati dalam elok tu, dia minta tu. Dia kata lah. Dia minta. Tuhan mati dalam solat duha dah, dan berkuan. Solat duha mati. Mati bulan puasa. Malam Lailatul Qadar. Dalam masjid ada tu. Apa dia kata Ustaz apa? Ustaz Abdul Khairi apa? Dia kata. Apa dia ada mak mentua dia, apa dia ada? Mati dalam masjid. Dekat nak buka puasa kot. Malam Lailatul Qadar, malam 27, malam Jumaat. Dah senang. Dia mesti dia minta tu. Mesti dia minta. Sebab Tuhan kata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah nescaya aku perkenan. Dan kita tak mau minta. Syurga pun tak mau minta. Tak mau minta syurga. Macam kita ahli syurga lah. Minta lah. Sebab dia kata orang yang kerak minta ni, Tuhan yang gerak. Semua ni Tuhan yang gerak. Maksudnya Tuhan nak bagi tu. Kalau dia kerak minta, Tuhan nak bagi dia tu. Tak minta tu, tak tahu. Kan? Sebab kita masuk bukan dengan ibadat. Ibadat kita tak badan. Bayar api lah. Tengah malam setiap hari pun. Tak badan. Syurga tu mahal lagi. Syurga tu Tuhan dengan rahmat Tuhan. Minta lah. Ya Allah. Aku nak redha, aku nak syurga. Minta. Minta pula jangan minta rendah. Minta tinggi terus. Syurga Firdaus. Memang tak layak tapi minta tu. Korang-korang kalau tak dapat tu ada sikit buat. Ni minta bawah. Masuklah syurga menyesal lagi. Dia kata kalau aku minta tinggi sikit. Apa kau entah. Dah luk syurga dah. Duduk peringkat bawah. Nak pergi syurga tu jauh. Hebat syurga tu. Padahal duduk dalam syurga dah tu. Menyesal. Apatah lagi dalam neraka habis. Orang kafir. Boleh lah. Dia nak apa dapat. Nak apa dapat. Kita nak ronda semua dapat. Nak apa dalam syurga ni. Kaya dah dalam syurga tu. Dia kata dia paling kaya sekali. Padahal orang yang kaya lagi. Kan orang dalam syurga dapat istana. Mahligai. Aku kaya. Padahal orang lain kaya lagi daripada dia. Ini yang kaya.
Sebab tu atas dunia ni sementara. Kaya apa lah kaya-kaya itu. Tu pun Tuhan bagi. Jadi kena sedar diri ya. Baik. Maka apabila dihimpunkan akan dia, akan hak 9 ni. 9 hak Rasul tadi kan. 4 wajib, 4 hak istihalah, 1 hak jaiz tu, himpun akan dia. Dengan 20 yang wajib bagi Allah tu. Himpun. 20 yang wajib bagi Allah dan 20 yang mustahil tu istihalah. Kena tulis. Kita mustahil pula. Hak 20 mustahil tu kena mustahil tu kena ambil yang istihalah. Jangan ambil yang mustahil. Kena dobit. Maka apabila dihimpun akan dia, akan hak 9 tadi ni, hak berkaitan dengan Rasul tadi ni kan. Tadi ni, hak 4 yang wajib, sidik sampai Fatanah tu kan. Hak 4 lagi hak istihalah. Lawan bagi hak mustahil. Tak dusta, tak khianat, tak sembunyi, lagi apa ni? Tak bodoh, tak baladah tu. Jadi apa? 8 lah kan. Jaiz 1. Jadi apa 9 kan. Himpun dengan hak wajib bagi Allah tu. Berapa? 20 kan. Wujud sampai itulah sampai lah kira kalau sampai apa alamak kaunuhu mutakalimat tu kan tu ni hak wajib 20 lepas tu dia kata ni dan 20 yang mustahil kan hak mustahil tu kena ambil hak istihalah jangan duk impun hak tak ada Tuhan tu ambil apa yang tak ada Tuhan tu tak ada tak mula kan mula tu mustahil kan. Lawan bagi kidam kan tak mula. Kidam kan sedia, maksudnya tak mula. Lawan dia apa dah? Mula lah. Tak mula. Kalau kudrah tu, berkuasa. Lawan dia, lemah kan. Tak lemah, ambil tu. Tak tu. Ni kalau kita ni, kalau tak dobit, takut ambil hak mustahil kali. Jangan. Gomoi kali mustahil, jadi kufur, kalau tengah jauh. Dan 20 yang mustahil ni, dan 20 yang istihalah tadi tu. Yang tak hak mustahil tu. Bagi Allah Ta'ala. Dan satu yang harus. Bagi Allah Ta'ala ada satu yang harus. Ni ayat itu. Fi'lul mumkin atau tarkuhu. Buat mungkin atau tinggal buat mungkin. Mungkin tu makhluk lah kita. Kita mungkin lah. Sama ada nak buat kita pun nak tinggal buat kita. Nak buat ke tak buat ikut dia. Harus. Campur semua tu. Kalau hak Tuhan berapa? 20 yang wajib. 20 yang istihalah berapa? 40. Satu yang harus berapa? 41. Campur 9 hak Rasul tadi. Berapa semua? 41 campur 9? 50. Cukup lah. 50 simpulan akidah yang terkandung dalam La ilaha illallah. Berapa ramai yang sebut La ilaha illallah tapi tak tahu tentang apa terkandung dalam tu. Sah tak iman lah? Tak sah. Dia kena tahu macam ni. Satu ni. Kita nak kumpulkan semua kali, kita nak simpul dalam satu kalimah tu. La ilaha illallah. Barulah kita sebut. La ilaha illallah. Maksudnya Allah jua Tuhan. Tuhan mana? Yang tu yang ada simpulan akidah tu, yang 50 tu. Masuk ke dengan Rasul tu. La ilaha illallah 41 tu. Muhammadur Rasulullah 9 tu. Jadi gampur dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. 50 akidah. Berapa ramai yang pandai sebut tapi tak tahu dalam tu ada ni. Tak ngaji lagu ni. Kita ni nonton lah kita boleh ngaji walaupun payah kan. Besarlah lama kita ulang-ulang faham tu. Berapa ramai yang tak faham tu? Agak-agak cuba tanya depa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada apa dalam diri? Tak ada apa. Orang dia tak tahu lah. Tak boleh. Sah tak iman lagi tu? Tak sah. Pandai sebut lah. Jadi macam burung orang ajak cakap. Assalamualaikum. Dia buat Assalamualaikum. Cuba tanya dia. Assalamualaikum tu apa dia? Hukum apa? Ni dia tak tahu. Tak sah kalau kita tak sah iman. Kena ngaji secara detail. Hak ngaji sekolah tu lah. Hak ghafar tu. Akidah dah. Yang tu sekadar basic-basic je. Tak lepas je. Tak lepas. Dia kata istihalah. Ya, betul lejang aku tu. Payah. Dia nak ikut sukatan nak paksa. Lagi duk istihalah. Dari mana ada lah paksa istihalah. Dia kena mengaji suku pula lah. Payah kau tu. Nak terang. Kita ajar basic-basic tu lah. Baik kan dia pun paksa kan. Dia fikir nak paksa. Sebab tu saya tak refer ingat CJ ni. Memanglah penting CJ tapi saya tak refer ingat ilmu bukan di situ. Kadang-kadang budak dapat A kan. Akidah A. Quran A. Tapi Quran baca. Okey. Akidah basic-basic kokok lah. Cerdik dia jawab kan. Tapi dalam-dalam ni kena mengaji lagu ni.
Ingat dah tadi apa? 9 hak Rasul tadi berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan Allah ni 41. Jadi 41 duduk dalam la ilaha illallah, adalah 9 tu duduk dalam Muhammadur Rasulullah. Nah, kapuh semua kali. 50. Simpulan iman. So, nampak tu? Maka jumlah semuanya 50 aqidah. Aqidah tu berapa? Simpulan iman. Yang terkandung pengertian itu semuanya. 50 tadi tu. Dalam makna kata kita, ucapan kita tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadan kan Muhammadur. Muhammadur Rasul. Muhammadur Rasulullah. Dan sesuatu juga lah. Muhammadur Rasulullah. Dalam la ilaha, nampak sikit kan? Tak? Nampak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak dua tu kan? 50 yang tersimpan dalam tu. Akidah. Yang wajib kita belajar sampai tahu. Bukan tahu saja. Dia kena apa? I'tiqad dalam hati. Serta ada dalil. Satu. Barulah kita ni dipanggil apa? Orang yang beriman, iman yang sah. Betul-betul beriman. Sebab tiket syurga ni adalah iman. Dosa kita banyak mana pun, ke neraka dulu. Tapi kalau boleh tak mau lah. Tinggal minta Allah. Saya nanti akhir kali masuk syurga juga. Dia kata, jangan kalau boleh tak mau tu. Minta simpang. Minta simpang. Ni tak. Dia kata, lah orang beriman ni, tak kata dah lah kali masuk syurga. Apa nak takut? Dia buat main dia ingat neraka tu apa? Cuba dengar balik kisah asal usul api neraka tu. Kita api di dunia ni baru bekas-bekas je, bukan api neraka, bekas-bekas saja. Asal main benar neraka jugalah cerita tadi ni. Dia merupakan dengan Pak Ustaz Ezik. Meleleh betul orang dengar. Dari cerita kita dosa banyak. Kalau orang tak puasa dia tak ada dosa tu lain lah. Kita puasa kita dosa banyak. Gerun dengar. Orang lain semua bersenyap. Puasa muhasabah diri. Ustaz ada cerita tafsir. Cerita orang kafir lah. Orang kafir menyesal. Dan bunyi neraka. Bunyi neraka kan bunyi ahli neraka dah. Bunyi macam ni. Bunyi keldai. Dulu saya pernah share tu lah ingat. Dalam TikTok tu. Try. Jangan orang bunyi huduh lah bunyi dah. Bunyi keldai bisa tengok. Cuba balik tengok. Bunyi keldai. Bunyi huduh. Bunyi jenak lah. Tu bunyi. Api neraka kan bunyi ahli dah. Ahli lah. Dalam tafsir cerita. Sebelum ni saya ngaji saya Syekh Muslim. Macam juga. Saya ambil keratan tu kan. Lepas saya buat bunyi tu. Ni lah. Keadaan bunyi ahli neraka. Huduh bunyi. Ahli neraka, orang kafir esok menyesal dalam neraka. Alangkah baiknya. Baru nak alangkah baiknya. Masa atas dunia dulu kami dengar. Kami beriman. Mau nak beriman buat apa dah? Habis duduk neraka dah pun nak menyesal. Duduk kena bakar selama-lamanya. Tak mati. Masalah tak mati. Duduk hidup. Duduk rasa sakit. Tubuh dia besar mana? Gigi saja sebatang besar. Jabal Uhud. Bukit Uhud. Gigi sebatang. Kalau muka besar lagi lah. Badan besar lagi lah. Sebab apa Tuhan buat besar lagi tu? Besar lagi. Ada syurga ada. Ada syurga ada besar Nabi Adam tu ya. Sampai kat pintu tu Tuhan buah besar Nabi Adam. 60 hasta tu kan. Ini neraka sebab apa? Gigi sebatang besar orang tu. Gigi sebatang. Geraham. Kalau muka besar lagi ya. Sebab apa? Li adu qul azab. Nak bagi rasa azab. Sebab kalau macam kita Ustaz kata kan. Berlaku kebakaran. Terbakar dengan ujung jari dengan terbakar badan. Apa nak sakit? Badan pasal luas. Ini sakit juga tapi dia sakit. Kurang lagi ni satu badan. Sebab tu Tuhan besar. Nak bagi rasa azab. Sampai bila-bila. Tak ada kesudahan. Yang dengar Aish. Takut dengar. Kita kena ada juga dengar tu. Tak dengar tu jadi seronok lebih kan kita ni. Seronok lebih. Jadi kita ni maknanya dalam proses baiki diri. Dalam proses baiki diri kita kena belajar baiki. Salah tu tak ada salah, walaupun nak mengaji ada salah lagi, baiki lagi. Salah tak, kita manusia biasa bukannya para nabi. Dosa ada. Tak banyak ada juga. Jadi kita kena buat proses baiki diri. Biar orang nak kata apa biarlah kan. Biar. Iman tu penting, iman tu. Sebab tu Ustaz Wan Junaidi tu tekan tu. Akidah. Ya.
Fardu ain. Dia duk share tu nak bagi orang sedap. Kadang-kadang orang tak boleh beza fardu ain. Okey. Boleh dah? Faham lah tadi kan? Hak terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa dah? 50 akidah tadi. 41 yang berkaitan dengan Allah, 9 berkaitan dengan Rasul. Nah, berkaitan dengan Allah tu apa dah? 20 yang wajib start pada wujud sampai kaunuhu mutakaliman. Kita kata ni. Lepas tu 20 yang istihalah, bukan mustahil lah. Jangan biar tak ada Tuhan berbuah kali. Tak ada Tuhan tu tak ada istihalah. Mula Tuhan tu tak ada. Tak. Lemah Tuhan tu tak. Buta Tuhan tak. Tu. Ambil 20 tu. Jangan biar buta Tuhan pun sekali. Tak. 20 tu bos sekali jadi 40. Satu yang harus. Yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Rasul 9. Yang wajib 4 apa dah? Sidik sampai patuna. Lepas tu istihalah dah. Hak tak dusta. Tak khianat. Tak sembunyi. Tak bodoh. 4 tu dah 8 dah. Satunya harus berperangai dengan perangai manusia yang tidak menjatuhkan martabat mereka itu. Jadi 9 Jepun 41 50. Maka 50 tu terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu bila zikir kita faham jadi seronok. Kan? La ilaha illallah. Kita faham lah apa yang terkandung tu. Maksud Allah jua Tuhan. Ni banyak orang ni la ilaha illallah. Zikir tahlil. Nampak nasi minyak la ilaha illallah. Dia bila kita tahu faham lagu ni, dia jadi tersaling tu ya. Cuba zikir malam-malam. Bangkit ni malam tempat mana bila puasa ni. Lepas tu faham macam kita ngaji ni. Cuba masa zikir tu pejam mata. Tiada Tuhan melainkan Allah tu maksud makna terjemahan. Bukan yang tu lagi. La ilaha illallah Allah jua Tuhan. Yang Allah jua Tuhan, Allah yang bersifat dengan itulah 20 yang wajib, 20 yang sialah, satu yang harus tu. Ingat lagi tu. Baru dia jadi terasa cerkah. Ni zikir dia jalan, dia tak tahu apa kan. Tak tahu apa. Contoh ngaji lah. Ertinya erti ni tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi ramai yang faham ni kan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan ni lagi. Itu pun erti. Maksud dia Allah jua Tuhan. Tiada Tuhan yang sebenar yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Ni dia dubik ni. Yang ni apabila seseorang itu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terkandung di dalam kalimah tadi lah sebanyak 50 akidah tadi ni. Yang mustahil terkandung kod jalan istihalah. Ayat mustahil tu. Terkandung kod jalan istihalah. Tak. Jangan dubik yang mustahil tu. Ni yang saya dubik ni. Yang apa pasal dubik mah tu ingat. Ngaji dan dubik. Kalau tak dubik tak boleh. Esok jadi tak faham tak? Yang tiada Tuhan melainkan Allah tu erti. Muhammad pesuruh Allah tu erti. Yang tu tak sahih lagi setakat tu. Dan makna apa ni? Dan makna tiada Tuhan melainkan Allah. Tu erti tiada Tuhan tu. Makna dia apa pula? Makna dia apa? Maksudnya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sunguti. Sunguti ni sungguh yang sebenar. Sunguti dan sebenar. Maknanya tiada Tuhan melainkan Allah tu yang ni. Maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sunguti. Kena kepada Tuhan yang sebenar. Sunguti. Melainkan Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena. Maksudnya kena kepada Tuhan. Maksudnya Allah jua Tuhan. Itu maksud dah. Yang tiada Tuhan melainkan Allah tu bukan maksud. Yang tu baru erti. Yang maksud dia apa? Allah jua Tuhan. Kena kepada Allah Ta'ala. Tuhan. Allah jua Tuhan. Gitu. Dan betul sungguh disembah akan dia. Betul sungguh disembah akan dia. Yang ni Tuhan hak kita duk sembah tu. Ni saya debik. Tuhan hak kita sembah.
Lagi kena sungguh dan betul. Kena sungguh betul hak kita nak sembah tu. Tu maksud dia tu lain, makna erti lain. Allah jua Tuhan lah, cara ringkas dah. Allah jua Tuhan yang kita nak sembah tu. Tuhan, jangan dulu lalu kok tokong biar anak ni lah Tuhan India bukan. Siapa kata itu tak betul. Dia jadi macam, jadi kam apa kata ni, berbilang-bilang kata. Kam mutasil pada zat apa. Kata ni, ya. Bak kam kata ni. Lepas tu kalau bilang dia jadi berbilang Tuhan lah. Oh tu Tuhan juga. Tak, itu adalah batu, tongkol batu yang disangka Tuhan oleh mereka. Tongkol batu bukan Tuhan. Tuhan ni Allah saja. Tuhan ni apa? Allah. Tuhan Cina apa Allah? Hak daripada sembah tu bukan Tuhan. Tongkol batu, tongkol berhala yang mereka anggap Tuhan. Ni dia pergi ajam tu Tuhan ni apa tu nampak. Tu biar bang kat anak. Tak betul tu. Kita salah berdosa. Jangan duk ajam lagu tu. Tu bukan Tuhan abang. Tu bukan Tuhan, tu tongkol batu. Keras. Tangan banyak tu kan. Depa sembah, depa anggap dia Tuhan tapi bukan Tuhan sebenar. Sebab tu la ilaha, dia ada jenis Tuhan. Tuhan mana? La ilaha illallah kan. Tiada ada jenis Tuhan. Tuhan mana? Dia nak tolak. Melainkan Allah. Tuhan mana? Kata abang tu, ingat tu. Ingat. La ilaha illallah, tiada ada jenis Tuhan. Tuhan mana yang kita tak tolak, yang nak nafi. Kalau tadi kalau ada bukan nak tolak tokong tak tu, memang bukan Tuhan lah. Nak tolak apa? Ni tak silap orang. La ilaha illallah, tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tu? Tokong dia kata. Bukan hak tu, memang bukan Tuhan dah. Nak tolak apa? Memang bukan Tuhan dah tu. Tuhan tu Allah. Takdir. Tiada ada jenis Tuhan ni takdir. Kita takdir kita kalau ada Tuhan macam Tuhan kita sebiji, bersifat dengan wujud sampai tadi ni kaunuhu mutakaliman, istialah ada tu dan harus tu. Sumpah sebiji. Kita nak tolak Tuhan tu. Kiranya ada, tolak yang tu. Bukan Tuhan tu. Nak Tuhan Allah itu juga. Tuhan yang sebenar. Tolak Tuhan tu. Ni duk pergi tolak tokong. Hak tu bukan Tuhan. Bukan. Berhala asnam tu bukan Tuhan. Tokong batu. Tokong batu. Tokong batu tu pun Tuhan kita akan tanya di akhirat tu ni. Asnam tu. Dan dia pun tak mengaku. Dia kata bukan dia suruh sembah. Mereka yang sembah. Dia akan jawab beliau. Maknanya dia tokong apa? Berhala tu akan jawab balik. Bukan dia yang suruh mereka sembah dia. Mereka yang sembah. Maknanya salah mereka. Dia akan jawab. Dia akan ada dialog dengan Tuhan. Ada cerita tafsir. Oh, tokong. Tuhan tanya tokong sendiri. Asnam dia akan tanya sendiri ni. Ni. Dalam tafsir dia cerita tafsir. Tafsir kalau boleh itulah kalau ada tamu napi ngaji. Biar kita tahu juga. Sikit-sikit yang tak tahu semua pun tak alim tak apalah. Tahu juga kisah neraka, kisah berhala. Sirah apa kalau boleh ada tamu napi ngaji. Carilah nama-nama guru hak baik-baik. Syok, banyak syok. Macam ni tu. Kisah Nabi. Syok. Ngaji ni kan ada syok. Ada lain. Dia zoom dia main. Baik. Dan ni apa nak? Dan makna Tuhan itu apa dia? Kalau orang tanya kita, Tuhan tu apa? Tuhan tu apa? Tuhan. Jadi di pondok-pondok apa? Mak saya ada kata. Ustaz-ustaz kajian tanya kan. Pakai jawab, Tuhan tu Allah lah. Tuhan tu dah orang faham begitu kan. Tuhan tu Allah lah, siapa lagi? Ni. Dan makna Tuhan itu apa dia? Ialah tupanan atau tumpuan. Yakni tumpuan sekalian perkara. Semua perkara duk bertumpu ke dia. Itu Tuhan. Kalau orang tanya kita, Tuhan tu apa? Tuhan tu ada tumpuan, tupanan, sekalian perkara perkara duk bertumpu ke dia. Kita duk sembahyang tu, duk tumpu ke apa? Tuhan lah. Tumpuan, tupanan yang ditumpan atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripada Tuhan, daripada Allah. Semua perkara duk bertumpu ke dia, tu makna Tuhan. Ustaz dah tanya, Tuhan tu apa? Tanya anak-anak murid. Geng tok-tok lah, nak ngaji di pondok. Pakai je, Tuhan tu Allah lah Ustaz, tak apa lagi. Dia pun tak tahu ni. Kadang orang tok-tok ni ngaji, ada yang pandai baca apa dah, tak pandai baca apa dah. Kan? Hak pandai dobit tu tak apalah, dia reti dia ada baca ke, balik ada dobit tu. Ada tak dobit dia dengar saja tu. Awak kita dia tak reti tulis kan. Macam mak saya tak pandai tulis. Tu nadah lagu tu lah, ingat-ingat lah. Tapi mak saya dia ingat. Orang mak saya orang ada jawab tak reti. Pasal macam nak jawab tapi takut. Kan ramai kita malu pun dah. Pasal macam nak jawab tapi ada.
Tuhan itu adalah tumpanan, tumpuan sekalian perkara. Semua perkara bertumpu kat dia. Itu Tuhan. Ni Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan kan? Kalau orang tanya Allah tu Tuhan kan? Kita nak jawab apa? Abang tu. Saya nak tengok lagi ingat tu. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama dia. Nama Tuhan. Tuhan mana? Tuhan tu ada satu zat yang wajib ada. Kita duk mengaji sifat-sifat tu. Ya, tu Allah. Ni Allah ni Tuhan kan? Bukan. Tu nama dia. Amy tu tulis Amy. Amy ni. Ni Amy bukan ni Amy. Ni nama dia. Amy ni. Zat dia. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama dia. Tuhan tu sebenarnya tu. Zat dia tu. Tadi apa? Tuhan itu adalah tumpanan atau tumpuan yang ditumpan atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripada Tuhan. Maka tidak boleh jadi tumpanan atau tumpuan melainkan satu zat yang terkaya dan lepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, yang dikatakan dia istighna. Tuhan ni bersifat dengan istighna. Satu zat yang terkaya. Apa maksud terkaya? Betul tak ada kata Tuhan ni maha kaya? Jangan takut miskin. Walaupun kita miskin, jangan takut. Sebab apa? Kita ni hamba bagi Tuhan yang maha kaya. Apa maksud kaya di situ? Apa beza kaya dengan terkaya? Terkaya dia paling kaya lah. Dia boleh harta banyak lagu tu. Ramai orang kalau mengaji dia petang lah. Dia tak mengaji lah. Kadang-kadang kita nak betul dia pasal kita balik ni. Payah dah mengaji payah. Dia faham tak? Terkaya dengan kaya tak sama. Kaya ni dia berkait dengan benda. Kaya ni berkait dengan benda. Macam Datuk Ali Syukri. Dia kaya lah pasal banyak. Rumah dia pun macam istana lah. Kaya lah, kita kata kaya lah. Antara yang terkaya. Berkait dengan benda. Tuhan terkaya. Tuhan bukan macam tu. Dia terkaya. Tuhan yang maksud dia lepas. Tak berhajat kepada siapa-siapa. Tak berkait dengan siapa-siapa. Itu terkaya Tuhan. Maha lepas daripada sesuatu lain pada dia. Tak ada kait dengan siapa-siapa. Kita tak sembah dia rugi tak? Tak rugi. Bahkan kita yang rugi. Hati-hati. Terkaya dengan maksud tidak berkait dengan benda. Kalau kaya ni berkait dengan benda. Itu kaya. Sebab tu kurang tepat lah. Allah maha kaya. Maksudnya, Allah ada langit. Allah ada bulan. Matahari. Tuhan maha kaya lah. Nanti, mai kiamat jadi apa? Langit runtuh. Bulan semua runtuh. Hancur semua. Lepas tu, Tuhan maha miskin pula. Dah kait dengan benda. Bukan macam tu. Maksud dia Tuhan terkaya. Kekayaan Tuhan dengan maksud Tuhan ni maha lepas. Tidak berhajat kepada siapa-siapa pun. Malah yang lain tu berhajat kepada dia. Itu maksud terkaya. Bezalah terkaya dengan kaya. Jadi orang mengaji saja dia faham ni. Orang tak mengaji dia tak faham. Dia rasa dia betul kan. Payah kadang-kadang. Sebab tu ayat tu macam kurang tepat tu. Kalau kita mengaji lah dia kata, kita buat apa? Kita takut. Kita miskin. Sedangkan kita adalah hamba bagi zat yang kaya. Tuhan yang kaya kan. Dia ingat kaya Tuhan tu dengan berkait dengan harta tu. Harta benda lah tu. Tu nampak tadi tu. Maka tidak boleh jadi tumpanan atau tumpuan melainkan satu zat. Nak jadi Tuhan ni, syarat nak jadi Tuhan ni, dia adalah mesti zat tu terkaya. Nak jadi tumpuan, nak jadi tumpanan ataupun Tuhan tadi ni, zat tu mesti terkaya. Dia maha lepas daripada segala-galanya. Tak ada berkait. Dan lepas ia Tuhan, zat tu daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Dia lepas. Yang dikatakan dia istighna, bahasa Arab panggil istighna, sifat terkaya. Terkaya bukan dengan berkait dengan barang, dengan harta, bukan. Terkaya dengan maksud lepas daripada segala-galanya. Dan tiap-tiap barang yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala berkehendak dan menumpu kepadanya. Yang dikatakan dia iftiqar. Bahasa Arab panggil iftiqar. Lain daripada Allah Ta'ala semua duk bertumpu kat dia. Tidak? Semua berhajat kat dia tak? Berhajat kat dia lah. Kita duk sembahyang tu.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang lurus. Hajar kat dia. So Allah Ta'ala tunjuk jalan. Berhajat. Kita sakit, nak sembuh. Baca kepada Tuhan tak? Ha. Ubat tu ambil lah. Itu asbab. Asbab kena ada. Tapi bahayanya orang tak mengaji ni bahaya. Orang tak mengaji ni takut dia pegang ham makan, ham tadi dah sakit kepala kan. Lepas tu beli ubat Panadol kat farmasi. Makan-makan lega. Tu orang lega dah tu. Ha, ubat Panadol tu. Ha. Tapi kalau kita cakap sebab tak apa, hati kita duk mengaji dah. Pegangan kita tu dengan Tuhan dah, tak apalah. Tak salah. Cuma takut hati tu. Orang tak mengaji ni takut hati dah tu. Hati dia tu, ubat tu, tiga-tiga, habis. Syirik. Kita mengaji ni kita duk tahu dah. Ha. Saja cakap tak apa. Cakap tak apa. Sekarang cakap asbab. Ubat tu asbab. Dalam kita hati kita asbab lah. Cakap tu ubat tu lah. Tapi dalam hati asbab. Itu tak apa. Tak jadi salah. Macam harta kita, tanah kita, rumah. Salah kita kata, ni hak aku. Ni kebun aku. Rumah aku salah ke? Tak salah. Hakikat dia hak Tuhan. Tapi kalau kita kata macam tu tak apa, tak salah. Tak salah. Yang kata hakikat dia hak aku semua. Itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Hakikat yang Tuhan. Diri kita ni buat Tuhan. Diri kita ni. Kita bergerak ni semua Tuhan buat ni. Orang sufi dia nampak macam tu. Kita pasal Tuhan tutup kot. Tengah tu tak nampak. Duk kata dia. Sebab tu sedekah pun tak mau bagi. Dia kata dia. Aku letih cari dia. Tuhan bubut pinjam tu. Dompet hang sak je. Pinjam sak lah. Tuhan hadirkan orang minta sedekah kan ada rumah. Kau nak minta titik apa? Kami daripada ni nak bawa kau. Tuhan hantar tu nak test hang tu. Pilah bagi sikit. Tuhan nak uji dah. Kadang-kadang tu dekuk, tutup pintu pun demah. Tengok orang mai dah. Besar juga lagu tu pun kadang tak. Tapi kita kena ingat tu Tuhan semua tu gerakkan dia. Kita keluar pada band tengok orang duk pian dia minta ni. Tuhan yang atur semua tu. Nak tengok kita, nak test kita. Tak bagilah sikit, tak bagi banyak pun, RM1 ke RM2 ke. Tuhan nak tengok kita. Tuhan duit tu sat aja. Amanah yang bukan hak kita semua. Jangan kedekut, jangan ada kedekut ni. Tu kedekut hak sunat tu. Sedekah ke sunat. Hak kedekut hak wajib pada. Zakat. Zakat tu wajib orang kaya tu. Tak bagi. Itu adalah dilaknat. Dicela oleh syarak macam tu. Macam hak sunat ni tak dicela lagi. Tapi merugikan. Merugikan hari akhirat sebab ada sunat. Kan? Kita dah anggap kita tu payah dah. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan terkaya dan istighna itu melainkan satu zat yang pasti sungguh wujud, qidam, baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu bi nafsihi dan pasti pula ada baginya Allah tu sama, basar, kalam dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman, iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala. Orang panggil sifat apa? Sifat istighna. Ada 11 lah. Yang dipanggil sifat istighna ni ada 11. Apa tadi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala li hawadis, qiyamuhu binafsih. Okey. Lepas tu, dan pasti pula, berlima kan ya? 5. Dan pasti pula baginya ada sama, 6. Basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 semua. 11 sifat tu dia panggil sifat apa? Istighna. Terkaya. Sifat istighna. Iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah. Yang tentu sungguh ada pada zat Allah. Akan kita kata apa? Sungguh. Wujud. Sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala. Dan tentu tidak pula segala lawan yang sebelah yang mustahil atas Allah Ta'ala. Lawan dia. Sebelah tadi hak ada. Hak lawan dia tu. Tentu tidak. Dia panggil istihalah. Bukan mustahil istihalah. Wujud. Apa dia yang lawan dia? Adam lah. Tiada Tuhan kan? Tak ada. Tiada Tuhan tu tak ada. Lagi apa dia? Yang kedua, kidam. Lawan dia? Baharu. Tak baharu. Baqa, kekal. Lawan dia? Fana. Tak fana. Lawan dia lah sebelah tu. Tentu tidak.
Yang sebelah itu yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan jumlah demikian itu 20. 20 lah. Sebelah tak? Sebelah dengan sebelah? 20 lah. Dan tentu tidak pula segala lawan sebelah yang mustahil atas Allah. Maka jumlah perhimpunan demikian itu 20. 20 mana pula? Sebelah cuma sebelah wah. Sebelah. Tak ada beg pula tadi. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil. Satu sebelah yang harus 23. Macam mana jadi 20? Yang ni daripada 23 sifat istighna itu. Baca lah tadi ikut ada bawah ni. Dia kata 20 lah. Maka jumlah demikian itu 20. 20 sebelah kan. 22. Tak apa. Nanti sebut saya tak ada nak dobik ke apa tau. Dah kali ngaji pun dah lena dah. Tak apa. Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna satu makna, terkaya dan istighna satu makna, itu melainkan zat yang harus memperbuat mungkin dan meninggalkan dia mungkin. Maksudnya 22 tu, kenapa betul? Bukan 20, 22. Mudah-mudahan yang betulnya 22. 20 tu kan? Buat kurungan 22. Maknanya. Maksud pelik kan? Terlain kan? Pasal dia kata sini satu yang harus. Semua kali 23. Sebab apa tu 20? Kalau satu jadi pukul 21. Kan? 22 tu kena la'ala sawab mudah-mudahan. 20 tu bukan. 22. Tadi ni. Bukan hak ni hak istighna. Hak ni memanglah. Hak ni apa hak kidah 50 tu kan? Hak ni memang 20 pun tapi hak ni kira hak istighna. Hak terkaya ni. Yang kata istighna tu hak mana? Istighna tu hak mana? Yang kita syarat nak jadi Tuhan tu. Yang ni memang betul. Yang ni betul dah. Ni yang kata istighna dengan istiqar. Maka jumlah demikian itu 20 ini 22 lah. Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna. Terkaya tu istighna tu satu makna, itu melainkan zat yang harus memperbuat mungkin dan meninggalkan dia buat mungkin. Jadi satu lah, maka jadi berapa? 22 jawab 1 23. Maka jumlah yang direnti, yang dipaham pada istighna itu 23. 23 lah. Sebelah yang wajib, sebelah yang istihalah, lawan dia. Lawan tu biar ikut istihalah dan satu yang harus 23. Betul lah tadi, bukan 20, 22 tadi ni. Repair balik. Inilah yang kata 23 tadi tu. Wajib sebelah yang istihalah, satu yang harus tu dikatakan masuk di dalam istighna. Bukan hak no. Hak kita cara hak memang 20 pun. Ini hak istighna ni. Hak syarat nak jadi Tuhan ni. Inilah dikatakan masuk di dalam istighna ni, sifat istighna, sifat terkaya Tuhan tu. Kerana jikalau luput salah satu daripadanya, tak cukup 23 lah. Ada contoh ada 18 kan, 15. Tak cukup satu lah. Maksudnya semua ada 23. Sehingga ada 22. Luput satu. Luput satu. Kerana jikalau luput salah satu daripadanya itu, muka surat 36, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia jadi macam kata ni. Masalah apa kata ni? Masalah daur ke apa kata ni? Daur dengan tasasur kata ni. Dah luput, dia tak terkaya lah. Dia nak terkaya, dia kena ada 23 tu. Kalau dia luput salah satu, dia akan jadi masalah. Dia berkehendak kepada ni. Berkehendak kepada ni macam kata ni. Masalah katalah kita bincang kan. Kemudian jika luput wujud qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis dan setengah dan jika luput wujud, macam ni saya dobit. Kalau Tuhan itu tak ada, ni hak wujud ni. Saya dobit ni. Kalau Tuhan itu tak ada, tentu berkehendak kepada orang yang menjadikan dia kan. Pasal sifat wujud tak ada. Maka dia berhajat kepada orang yang menjadikan dia.
Dia kata sini jika luput. Luput ni jika tak ada sifat wujud tu. Bila Tuhan tu tak wujud, tak ada, mesti dia nak kepada orang menjadikannya. Jadi berhajat lah kepada orang lain. Lepas tu jadi terkaya tak? Tak terkaya lah. Yang kita terkaya ini tak berhajat kepada siapa-siapa. Faham? Bila dia tak ada wujud, maka dia berhajat kepada orang menjadikannya. Maka dia tak terkaya lah. Dia tak terkaya lah. Sedangkan hak kita tahu dia terkaya. Dia terlepas, dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Ni payah kat ni. Kemudian qidam pula. Kalau dia luput qidam jadi macam mana? Kalau Tuhan itu baharu. Bila qidam tu maknanya sedia kan? Tak baru. Lawan dia baru. Dan luput qidam, mesti dia baru. Okey, kalau Tuhan itu baharu, lawan bagi qidam lah. Tentu berkehendak kepada orang yang menjadikan dia juga. Tentu dia nak kepada orang yang membaharukan dia. Menjadikan dia lah. Maka dia berhajat. Dia tak panggil terkaya. Bakok pula kalau luput bakok. Bakok ni apa dah? Kekal. Zat Tuhan kan? Bila tak ada kekal, maksudnya binasa lah. Okey. Kalau Tuhan itu binasa, dan dia tak ada bakok, binasa lah. Tentu berkehendak kepada orang yang membinasakan dia. Dia mana jadi berhajat lah. Berhajat macam. Yang kata terkaya tu kat mana? Tak terkaya. Mukhalafatuhu pun sama juga. Mukhalafatu lil hawadis. Ni macam payah sikit kan? Payah sikit kita kena berhenti kot. Tengok makcik pun lain macam tu. Dok kremok lain macam tu. Okey, tak apalah. Ni nampak macam payah sikit. Jadi kita ulang balik lah. Kita ulang balik yang itulah yang dan makna Tuhan. Kita ulang balik dan makna Tuhan. Dia tak ada nak masuk lah. Kalau dok kremok tu tak ada masuk lah. Okey, kita ulang balik. Dia banyak ni. Yang tu dulu lah. Yang tadi boleh faham lah sifat Rasul ni. Boleh lah. Lepas tu hak kata hak 50 tu. 50 hak Tuhan. 50 hak Tuhan lah. 41 yang Tuhan. 9 hak Rasul tu boleh faham lah. Atau kandung dengan dalam kalimah tu. Boleh lah. Yang mana yang wajib. Yang mana yang istihalah. Yang mana yang harus tu. Boleh lah. Cuma hak harus hak Rasul tu lah. Bukan pilih-pilih lah. Bukan dengan maksud Rasul tu nak bersifat dengan manusia pun tak apa, tak mau bersifat dengan pengen manusia pun tak apa. Bukan lagu tu. Tadi terang lah. Okey, jadi kita sambung nanti, kita ulang balik dekat makna Tuhan itu ialah tupanan. Tanda itu. Minggu depan insya-Allah sekali ni. Minggu depan Amy kata hari Sabtu tak ada. Macam mana? Nak ngaji Selasa juga kan? Hari Sabtu. Minggu depan Amy kata hari Sabtu dia tak ada. Dia akan nikah. Akan nikah. Nuri pula adik dah, pula perempuan. Baik Selasa agak, boleh lah. Hari Selasa. Boleh lah. Tapi minggu depan pukul 9 lah. Dia budak mula dah. Minggu ni tak ada tu yang buat lepas sekarang. Hari Sabtu tak ada, dapat siap. Okay, Allah Alam. Nanti kita sambung dekat tu lah.